Audio Jungle. Terima kasih kerana sudah menonton channel saya Bantuan-Bantuan Kerajaan. Sebelum itu, jangan lupa tekan butang share, like dan subscribe untuk lebih banyak info yang akan saya kongsikan. Ramai yang tidak tahu budi argi komoditi masih dibuka. Siapa yang layak mohon bantuan RM200 setiap bulan. Salam sejahtera. Selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsi atau satu bantuan kerajaan yang sebenarnya masih ramai yang tidak tahu, iaitu budi agri komoditi. Ramai menyangka bantuan ini hanya untuk pemilik kenderaan diesel atau syarikat besar. Hakikatnya, petani kecil, penternak, pengusaha aquaculture dan pekebun kecil tertentu juga boleh memohon jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Jadi, jika anda atau ahli keluarga terlibat dalam sektor pertanian dan komoditi, teruskan menonton sehingga habis. Apakah itu budi agri komoditi? Budi agri komoditi ialah bantuan subsidi tunai di bawah program Budi Madani yang diwujudkan bagi membantu pengusaha kecil yang terkesan dengan penyesaran subsidi diesel. Matlamatnya adalah untuk mengurangkan beban kos operasi golongan yang menggunakan diesel bagi menjalankan aktiviti pertanian dan perladangan. Ramai yang tidak sedar mereka layak. Inilah perkara paling penting. Masih ramai petani kecil, penternak dan pekebun kecil tidak menyadari bahawa mereka mungkin banyak memohon. Antara kategori yang diberi perhatian ialah petani tanaman, penternak, pengusaha aquaculture, pekebun kecil sawit, pekebun kecil getah, pekebun kecil koko, pekebun kecil lada, pekebun kecil kenak. Jika anda berada dalam mana-mana kategori ini dan memenuhi syarat kelayakan, anda boleh membuat permohonan. Berapa jumlah bantuan? Bagi permohonan yang diluluskan, bantuan tunai adalah sebanyak RM200 setiap bulan dan akan dikreditkan mengikut kaedah pembayaran yang ditetapkan kerajaan. Walau bagaimanapun, dasar bantuan boleh dikemas ini dari semasa ke semasa, jadi sentiasa rujuk pengumuman rasmi. Syarat penting antara syarat utama ialah anda adalah warga negara Malaysia, berdaftar dengan agensi kerajaan yang berkaitan mengikut sektor masing-masing, menjalankan aktiviti pertanian dan perladangan secara aktif memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh kerajaan. Cara memohon, permohonan dibuat secara dalam talian melalui portal rasmi Budi Madani. Sebelum menghantar permohonan, pastikan maklumat peribadi lengkap, akaun bank masih aktif, pendaftaran dengan agensi berkaitan telah dibuat jika diperlukan. Semua maklumat disemak sebelum dihantar. Ramai permohonan menghadapi masalah kerana akaun bank tidak aktif, maklumat tidak sama dengan rekod rasmi, belum berdaftar dengan agensi berkaitan, dokumen tidak lengkap. Sebab itu penting untuk menyemak semula semua maklumat sebelum menghantar permohonan. Jangan terpedaya dengan penipuan. Apabila melibatkan bantuan kerajaan, pasti ada pihak tidak bertanggungjawab yang cuba mengambil kesempatan. Jangan sesekali berkongsi kod kata laluan perbankan, PIN ATM dan permohonan hanya melalui saluran rasmi kerajaan. Ramai yang sebenarnya layak untuk terima memohon kerana tidak mengetahui kewujudan budi agri komoditi. Jika anda seorang petani kecil, penternak, pengusaha aquaculture atau pekebun kecil, semak kelayakan anda secepat mungkin. Kongsikan video ini kepada ahli keluarga, jiran dan rakan-rakan yang bekerja dalam sektor pertanian dan perladangan. Mungkin mereka juga layak menerima bantuan ini tetapi belum mengetahuinya. Jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya anda tidak terlepas maklumat terkini mengenai bantuan kerajaan.
jadwal pembayaran, dan berbagai info semasa. Terima kasih kerana menonton.